Motor bawah 10k 183cc. Mana korang dapat guys? Inilah dia Nova 200. So dengan harga yang 10k, apa yang korang akan dapat? Jom kita tengok. Masih mengekalkan dengan design Nova macam adik dia 160, cuma dia tambah winglet guys. Dengan cc 183.3, 18 horsepower dan 17.6 Nm of torque. Laju guys, boleh pecut MVX. Yang paling saya suka guys, korang tengok seat dia nampak premium guys tu. Ada tulis Aveta, lepas tu ada carbon guys Tapi bukan carbon ori ni. Mempunyai main switch yang sangat menarik. Menggunakan sistem dual key, manual dan automatic. Ada charging port Type A dan Type C guys. Fuel cover yang menggelibas guys, tengok Oh god damn. TCS boleh on off guys. Ada high beam guys dan ada hazard light. Menggunakan dual absorber. So bini korang, awet korang, skandal korang selesa duduk belakang. Tambahan lagi ada ABS depan belakang dan tangki 10 liter guys. Saya mesti akan ramai tanya top speed dia. Bagi saya dia boleh saing dengan AX200. Walaupun cc dia 183 guys, tapi motor ni sangat nimble dan ringan And tinggi dia pun sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Motor ni 112 kg je guys So korang tunggu apa lagi guys? Dengan harga bawah 10k korang dapat macam-macam dah. So kalau korang berminat, korang boleh tekan bet biru di bawah. Let's go.